Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi sembang ilmiah bersama saya, Cikgu Zainal dan Puan Hajah Maziah. InsyaAllah dalam sesi hari ini kita terus membicarakan tentang tempat-tempat ziarah di luar kota Madinah. Dan kali ini kita akan ziarah satu tempat yang sangat penting, yang sangat mengerikan, menakutkan, di mana berlaku peperangan. Bukan perang sebenarnya, berlaku kepungan. Wak musyrikin Mekah ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dalam peperangan Uhud. Mereka mengumpul 10,000 tentera bersekutu, bergabung dengan tentera Yahudi, orang-orang munafik Madinah, dan mereka telah mengepung pasukan tentera muslimin selama 3,000 orang di satu kawasan, ya, di mana berlaku peperangan yang dinamakan peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Jadi Rasulullah telah mengarahkan atas saranan sahabat Salman Al-Farisi untuk menggali sebuah parit besar, ya, yang dinamakan Khandaq, yang sangat dalam, yang tidak dapat dijangkaui, dilompati oleh kuda musuh, dan mereka berkubu di sebuah bukit, ya. Jadi pada tempat itu mereka berkubu selama hampir 3 bulan, terputus bekalan makanan, dan ramai tentera Muslim dilanda ketakutan yang amat dahsyat sebab oleh kerisauan mereka tentang keselamatan kaum keluarga di Madinah. Jadi kita minta Puan Maziah kita tengok apa sejarah, ya, latar belakang Masjid 7 ini. Ya, silakan Puan Maziah. Sejarah Masjid 7 Ya. merupakan kemah-kemah tapak bekas peperangan Khandaq, Parit atau Ahzab bersekutu pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah 622 Masihi. Ya, Masjid 7 ini sebenarnya ialah kemah-kemah. Ya, kemah tempat tentera-tentera Islam berkubu. Ya. Mereka dikepung oleh 10,000 tentera Ahzab. Ahzab ni maknanya bersekutu antara Yahudi, munafik dan musyrikin Makkah. Dalam keadaan tertekan itu, bermacam peristiwa berlaku. Ya. Jadi Nabi berdoa dan akhirnya Allah turunkan tentera malaikat yang tidak dilihat oleh tentera kafir, dan Allah turunkan ribut yang menerbangkan kemah-kemah tentera kafir musyrik itu hingga menyebabkan mereka lari ketakutan. Jadi Masjid 7 ini yang tinggal sebagai kenangan untuk kita ziarahi, ya, ialah merupakan bekas kemah-kemah, ya. Asalnya 7 tapi sekarang tinggal 5 saja. Kita tengok, ya. Yang pertama, Puan Maziah. Hanya 5 yang masih tinggal hari ini, iaitu 1. Masjid Salman Al-Farisi, Ya. 2. Masjid Umar Al-Khattab, 3. Masjid Ali bin Abi Talib, 4. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, 5. Masjid Sa'ad bin Mu'az. Baik. Buat masa sekarang, masjid ini hanya tinggal kenangan saja. Dan bila kita berziarah, biasanya kita tidak turun di sini. Kita hanya lalu dan melihat saja kesan tapak masjid itu. Kebanyakannya dah runtuh pun. Tapi masa saya pergi menunaikan haji tahun 1952, masih berkesempatan bersolat di beberapa masjid ini. Terutamanya Masjid Ali, di mana situ ramai pengunjungan puak Syiah, ya, yang bersolat. Jadi sekarang tinggal kenangan saja. Kita hanya lalu, kita ambil iktibar bahawa di sini
di tempat yang berlakunya ada peninggalan Masjid 7 ini ialah tapak peperangan yang bernama Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Ya, di mana tentera Islam dikepung oleh tentera musyrikin yang bergabung dengan tentera Yahudi dan munafik selama 10,000 orang, dan dalam peristiwa itu macam-macam ketakutan berlaku, macam-macam perkara disebabkan oleh kerusingan sebab mereka dikepung hampir 3 bulan. Jadi sejarah ini menjadi tempat lawatan kita yang terakhir di Madinah. Sebab lepas ini kita akan bergerak pula ke melihat tempat-tempat bersejarah di Mekah Al-Mukarramah. Kita akan melawat tempat-tempat bersejarah di Makkahul Mukarramah pula. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan pada siri akan datang. Kita akan fokuskan pula kepada tempat-tempat ziarah di Mekah Al-Mukarramah. Banyak juga tempat bersejarah di Mekah yang mempunyai sejarah-sejarah yang tertentu yang berkaitan rapat dengan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan lihat apa tempat-tempat sejarah di Mekah yang menjadi tumpuan utama kepada para tetamu-tetamu Allah yang datang bertamu di Makkahul Mukarramah pula. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi dalam siri akan datang. Salam kasih mesra di saya dan para jamaah.